Alright, soalan seterusnya kita ada integrate x darab x tambah 3 kuasa 3 from 1 sampai 2 terhadap x. Okey, saya tunjuk juga apa yang awak tak boleh. Simply awak tak boleh expand dia macam tu. Okey, ini must be kept separately. X adalah entity dia, x tambah 3 kuasa 3 adalah entity dia. Okey, so how do we solve this by using substitution? Okey, kalau tadi dekat fraction, kita punya idea adalah daripada fraction yang tak boleh simplify kepada yang boleh simplify kan. Yang ni pun macam lebih kurang tau. Okay, saya tunjuk basic dia macam mana. Katakanlah awak ada A darab B tambah C kuasa 2. Okay, saya buat kuasa 3 jugalah macam ni. Kuasa 3 macam ni. Okay. Yang ini awak tak boleh expand macam tu. Salah. Tapi saya terbalikkan. Let's say awak ada yang ini A yang kuasa 3. Lepas tu ini B tambah C. Yang ini kuasa 1. Yang ini awak boleh expand. So nanti awak dapat A kuasa 3 darab B, awak dapat A kuasa 3B tambah A kuasa 3C. Macam tu. Okay. So sekarang persamaan kita ni berada pada kedudukan ini. Yang awak tak boleh expand ni. By using substitution, kita akan tukar dia kepada bentuk ini. Supaya kita boleh darab dia masuk dan kita integrate them separately. Sama je idea dia macam soalan yang tadi tu. Okay, so jom kita buat sama-sama. Buat sama-sama. Saya tunjuk ni, korang buat sekali ya. Okay, so let U equals to X plus 3. Saya buat siap-siap. So maka X adalah U tolak 3. Okay, so du over dx sama dengan 1. Ataupun kita boleh tulis juga sebagai du sama dengan dx. So this equation boleh ditulis balik sebagai 1, 2. Okay, X jadi apa? X jadi U tolak 3. So, kita ada U tolak 3 dekat sini. Manakala X tambah 3, kuasa 3. Okay, X tambah 3 tu adalah U. Kuasa 3 du. Okay, sekarang kita punya persamaan semua dah jadi bentuk U. Cantik. Dan, tengok ni. Tadi kita ada kuasa 3 tu dekat sini. Sekarang kita berjaya menukar dia kuasa 3 tu dekat luar. So, kita boleh darab masuk. Just like what I mentioned before this. Okay. So, kita pun ada dekat sini, 1, 2. U kuasa 3 darab U, awak dapat U kuasa 4. Lepas tu, tolak 3 U kuasa 3. Okay? Ni pun DU lah, jangan lupa. So, sekarang, awak boleh integrate macam biasa je. So, bila kita integrate, kita dapat U kuasa 5 per 5. Tolak 3 U kuasa 4 per 4. Dan jangan lupa, this is definite integration ataupun kamaran tentu. So, kita kena ganti masuk value dekat sini. Tapi sebelum tu, before awak ganti masuk value, awak gantikan balik dulu U ni dengan X. So, saya sambung ke sebelah. Okay, so ni tadi kan, U kita tadi adalah X tambah 3. Okay, so kita pun sebenarnya ada X tambah 3 kuasa 5 per 5 tolak 3 X tambah 3 kuasa 4 per 4, dan ini mesti dimasukkan nilai 1 dengan 2. So, this awak buat sendiri. Okay, saya punya part, saya nak tunjukkan dia punya integration saja. Sebab, bila dah kena ganti masuk nilai, ganti masuk je lah macam biasa. Awak dah belajar pasal tu pun sebenarnya. Dan dia tak ada plus C. Okay, so make sure awak dapat jawapan akhir dia adalah 2869 per 20. Ini jawapan akhir dia. Okay? Alright, so nanti sila buat sendiri dan make sure dapat jawapan ini.